Hari ni kita nak hantar meja makan Slackwood. Korang tengok ni, lori dah standby dekat belakang kita ni, nampak tak? Ni, lori dah standby, ada set sofa acik kat dalam ni. Kiranya kita saingkan dengan acik-acik lain. Korang tengok tak mana meja makan yang kita nak hantar hari ni? Jom. Korang tengok dekat area sana. Uish. Ni. Yang lepas Angel ada bagi tahu korang, wood slab ni baru je terjual daripada brother kita. Korang boleh tengok. Kita dah siap packaging. Dan ini antara wush. Alamak. Tapi yang ini kan dah sold. Yang ini ada lagi acik. Acik tengok dia punya urat. Mak, kenapa geng-geng Bos Ijan ni suka? Set ni korang kena tengok dekat gudang Bos Ijan. So, hari-hari lepas raya pun kita ramai acik-acik yang datang. Tengok ada geng kita daripada Bangi Selangor dah sampai kat gudang Bos Ijan. Jadi, geng-geng Angel daripada luar sana dah sampai sini belum? Kalau belum, mari kita tengok meja makan wood slab ni. Ush, urat dia acik. Oh, urat dia. Urat dia belanja acik. Gudang Bos Ijan.